lelaki dengan lelaki. Lelaki tu patut duduk kanan. Dan kadar dia kadar dia macam mana? Tumit dia kena belakang tumit imam. Tak semestinya belakang sangat kan. Contoh kalau ada space tak apalah belakang kan. Tapi tak ada space, tumit tu tak boleh depan pada imam. Okey, yang kelima, hendaklah makmum tahu perpindahan imam. Okey. 357. Maksudnya apa? Kita yang ikut imam ni, makmum yang ikut imam ni, dia tahu imam tu tengah rukuk, tengah iktidal, tengah sujud. Imam tu bergerak, bertukar, tahu kan, berpindah dari satu rukun ke satu ke rukun yang lain. Jadi ada dua keadaan ikut imam. Yang pertama, keadaan kalau dalam masjid. Salam. Sabar. Langgar mat. Okey. Kalau dalam masjid syarat wajib makmum tahu pergerakan imam yang dalam masjid. Yang pertama, makmum boleh melihat pergerakan imam. Sebab tu kebanyakan masjid dia buka sikit tirai kan, ataupun dia letak lansir yang jarang dekat bahagian tengah-tengah kan, nampak pergerakan imam. Ataupun melihat pergerakan makmum yang belakang imam. Mungkinlah berlapis-lapis soft lelaki kat depan tu tak nampak imam, tapi kita nampak makmum yang duduk belakang imam tu nampak juga. Ataupun mendengar suara takbir imam. Setengah masjid mungkin tak nampak, masjid negeri besar kan, mungkin tak nampak, makmum depan pun tak nampak, dia mungkin tutup dengan satu lapisan dan sebagainya, tapi dengan syarat kena dengar suara takbir imam. Jadi kita tahulah bila imam tu berpindah rukuk kan, sujud dan sebagainya, maka baru sah nak ikut imam begitu. Kalau kita sembahyang dalam masjid, buatnya contoh mic rosak, speaker rosak kan, tak dengar sayup-sayup pun, tapi tak boleh nak agak imam dah bergerak ke tak kan, dah beralih rukun ke tak, maka tak boleh nak ikut lah. Macam nak ikut kan, dah tak tahu, takut-takut dah miss lebih daripada 2 rukun kan, batal pula. Itu kan dalam masjid. Kalau luar daripada masjid, seperti di rumah, di padang dan sebagainya, syarat nak ikut imam tadi melihat pergerakan imam ataupun melihat pergerakan makmum. Tidak syarat mendengar suara lah. Kalau luar masjid tu open space kan, so nampak, tahu berubah kan, maka baru boleh ikut. Pergilah baring dekat atas sofa. Soalan tu kat sini. Okey. Beberapa keadaan solat di luar masjid dalam keadaan tidak dapat melihat imam, makmum yang di belakang tidak boleh mendahului pergerakan makmum di hadapan. Ini luar masjid. Masjid biasanya dengar lah, ada speaker kan. Kalau luar masjid tak berapa nak dengar, kita tak nampak imam yang depan sekali tu, kita nampak makmum belakang imam kan, kita melihat makmum belakang imam. Jadi memang tak tahu pergerakan imam tu macam mana kan, tapi kita tak boleh mendahului pergerakan makmum yang depan kita kan, sebab itu je petunjuk kita untuk mengikut imam. Bahkan nombor 2, dibolehkan untuk jarak antara imam dan akhir saf makmum jauh, walaupun sehingga beberapa batu pun tak ada masalah, dengan syarat makmum boleh mengikut pergerakan imam. Contoh kat mana? Kat Mekah lah kan, Mekah berkilometer kan Masjidil Haram tu, imam tu yelah seorang je lah yang duduk depan, kat dalam kan, depan Kaabah tu kan. Ni orang ikut sampai ke luar kan, sampai luar masjid, sampai ke tengah jalan tu, semua orang ikut. Berbatu-batu pun tak ada masalah, tak ada syarat saf tu sampai mana, tak ada. Yang penting makmum boleh mengikut pergerakan imam. Sebab tu syarat, sebab tu solat susah. Okey. Yang ketiga, makmum yang berada di tingkat 2 atau tingkat 3 masjid umpamanya, jika tahu pergerakan imam di tingkat bawah melalui pembesar suara yang disediakan ataupun suara membalik. Sekarang kebanyakan masjid pakai speaker lah kan, tapi mungkin ada lagi suara-suara dekat kampung. Mubalik ni apa? Makmum yang tolong sampai mubalik ni maksudnya orang yang ditugaskan khas untuk menguatkan suara dalam takbir intiqalat, supaya makmum tahu perpindahan rukun bagi imam. Kadang-kadang imam tu Allahu Akbar, ada seorang lagi Allahu Akbar kan, dia ramai-ramai pun tak apa, orang kat depan sikit, kat belakang kan ada Allahu Akbar kan. Kalau bagi tempat yang tak ada speaker lah, sekarang ni jarang lah kot, tak pernah, lama dah tak nampak kan. Dulu-dulu mungkin ada mau balik ataupun time tiba-tiba speaker rosak contoh kan. Masjid tu memang biasa ada speaker, sekali ada speaker rosak, kena letak lah balik satu kat belakang tu, bagi orang-orang yang belakang sekali boleh ikut. Maka sah solat makmum tersebut. Dan sunat imam untuk bertakbir dengan suara yang nyaring ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, dan juga ketika memberi salam Assalamualaikum.
So semua sekali lah Allahu Akbar ke, waktu bertakbir ke, waktu sami Allahu liman hamidah ke, waktu bagi salam ke, sunat mengeraskan suara supaya makmum tahu. Okey, itu syarat sah yang kelima. Yang keenam, syarat sah solat jemaah yang keenam. Hendaklah imam dan makmum berkumpul dalam suatu masjid atau lebih kurang 300 hasta. Maknanya nak duduk setempat tu, nak menjadikan satu jemaah, imam dan makmum tu berkumpul di satu masjid atau di satu tempat, tapi tidak ada jarak antara imam dan makmum jika berada dalam satu masjid atau tempat. Contoh masjid tu sangat besar, kan, misalnya Masjidil Haram besar, kan, ataupun masjid negeri besar, tapi kalau tempat yang open space 300 hasta lebih kurang. Kalau solat dilakukan di luar masjid, dekat padang ke dan sebagainya, kan, maka 300 hasta lebih kurang 120 meter. Besar juga dah sebenarnya, kan. 120 meter tu sekira-kiranya kalau imam tu dia takbir kat depan Allahu Akbar, ada mubalih pun orang belakang boleh ikut. Lebih daripada tu mungkin tak dengar, kan. Okey, jika solat berjemaah dalam satu tempat ataupun kawasan, solat bersendirian di belakang saf tidaklah membatalkan solat tetapi makruh. Kita cerita, kan, datang masjid dah, ada jemaah dah, tapi kita masuk masjid tapi sembahyang seorang. Sah tak solat seorang tu? Sah, tapi makruh. Makruh lah, kat depan ada jemaah, kat depan 27 darjat, dia nak juga 1 darjat, kan. Sah tetap sah tapi makruh. Makruh lah. Sebenarnya semayang seorang ni, kalau ikutkan, semayang seorang lagi lama daripada semayang berjemaah. Sepatutnya. Sebab bila semayang jemaah, imam kena menyegerakan, kan, memudahkan makmum, kan, baca pun tak boleh panjang-panjang, kan. Tapi biasanya kita aku nak cepat lah. Nak cepat tu tak semayang jemaah, kan. Dah terbalik, kan, cepat sangat lah tu, kan. Tapi mengikut mazhab Hanbali membatalkan solat. Mazhab kita Syafi'i, mazhab lain tak membatalkan solat. Makruh sahaja. Syarat sah yang ke-7. Hendaklah makmum berniat mengikut imam ataupun berjemaah. Kita syarat sah solat jemaah, kena niatlah berjemaah, kan, kena niatlah jadi makmum. Kalau kita tak niat, maka ikut ni tapi tak niat makmuman, kan, tak dapatlah pahala jemaah. Solat makmum menjadi solat seorang diri. Dia tidak mendapat pahala solat jemaah. Untuk solat yang wajib berjemaah. Apa solat wajib berjemaah? Solat tu tak sah ditunaikan melainkan jemaah. Solat hari raya boleh sebenarnya seorang. Solat Jumaat. Solat Jumaat mana boleh seorang, kan. Kalau tak cukup 40 orang yang bermukim, sama juga, tak boleh juga, kan, sembahyang Jumaat. Jadi untuk solat yang wajib berjemaah, batal solat makmum jika tidak berniat menjadi makmum ketika solat di belakang imam. Kalau solat lain tak niat, tak batal, cuma tak dapatlah pahala jemaah, kan. Tapi solat Jumaat batal solat. Duduk kat rumah tak nak, ikut juga. Dah tidur. Dah tak muat adik. Space tak besar. Okey. Habis. Okey. Sikit lagi. Niat mengikut imam hendaklah dilakukan dari awal solat. Jika makmum hanya berniat menjadi makmum di tengah solat, sah solatnya tetapi makruh, iaitu tidak mendapat fadilat pahala jemaah. Rakaat kedua baru ingat, lupalah nak niat makmum, kan. Tak dapat fadilat pahala jemaah keseluruhannya. Macam mana lah, tak boleh lah macam tu. Okey. Nombor 8. Hendaklah syarat sah yang ke-8. Hendaklah urutan solat yang dikerjakan imam dan makmum adalah sama. Urutan solat, maksudnya rakaat solat. Dia tak semestinya imam tu solat zuhur, kita kena solat zuhur. Imam solat subuh, kita kena solat subuh. Tak semestinya macam tu. Tapi rakaat solat mesti sama. Maksudnya tak boleh kalau solat yang tak sama pergerakan, solat 2 rakaat tapi pergerakan tak sama. Contoh solat apa? Solat gerhana. Solat gerhana apa beza dia? Kan? Memanglah waktu, tapi ni pergerakan tu apa yang membezakan solat gerhana dengan solat sunat biasa?
Rukuk kenapa? Dia ada 2 kali rukuk. Solat gerhana ada 2 kali rukuk. So tak sama macam solat 2 rakaat biasa kan. Solat gerhana bulan matahari samalah. Lagi solat jenazah. Solat jenazah memanglah 4 kali takbir, tapi mana ada rukuk, mana ada sujud. Kan solat, jadi kalau ikut juga imam pada solat yang biasa, tak sah lah sebab memang tak sama pun. Begitu juga sebaliknya. Sah orang yang solat fardu mengikut orang yang solat sunat. Kita semayang wajib, dia semayang sunat. Contoh apa biasa kita buat? Semayang tarawih lah. Kan solat sunat tarawih, imam semayang sunat tarawih, kita niat semayang qada subuh contoh. Ataupun kita ni semayang datang masjid lambat. Kan nak semayang isyak tarawih dekat masjid, sampai-sampai lah orang dah habis isyak dah. Kan boleh tak kita terus buat semayang tarawih tanpa buat semayang isyak dulu? Sah tak? Dah sampai masjid dah. Boleh tak kita tak semayang isyak ni, orang kat masjid tu dah semayang isyak. Kan orang kat masjid nak semayang tarawih, kita pun tak apalah, kita semayanglah tarawih, nanti kita semayang isyak. Boleh tak? Tak boleh, tak sah kan. Solat tarawih lepas isyak kan. Tapi nak semayang isyak seorang-seorang rugilah kan. Jadi dia buat macam mana? Dia ikut je imam. Imam bangkit nak semayang tarawih tu, tapi imam solat 2 rakaat lah kan. Imam solat 2 rakaat tarawih kan. Kita ni niat usalli fardhu isya'i 4 rakaatin kan, makmuman lillahi ta'ala, ikutlah imam semayang 2 rakaat tadi. Tapi bila imam tahiyat akhir bagi salam, kita tahiyat awal bangkit tambah lagi 2 kan. Maknanya tadi nak kata sah orang yang solat fardu mengikut orang yang solat sunat, dan orang yang solat tunai mengikut orang yang solat qada. Kalau kawan tu semayang qada, kita semayang tunai, boleh juga, asalkan rakaat imam tu sama atau lebih kurang. Dia tak boleh imam tu lebih daripada makmum. Maksud tadi imam semayang sunat tarawih 2 rakaat, makmum nak semayang 4 rakaat. Imam boleh lebih kurang daripada makmum. Tapi kalau imam tu semayang 4, kita nak semayang 2, imam tengah semayang zuhur, kita nak qada subuh, boleh tak ikut? Tak boleh. Ataupun dalam bab yang lain, jamak kan, nak solat jamak, kita musafir, dia mukim, dia tamam kan. Kalau semayang maghrib tak ada masalah, sama, musafir pun 3 rakaat, imam pun 3 rakaat, imam mukim pun 3 rakaat. Kalau kita nak semayang qasar, 4 jadi 2 kan. Kita nak semayang isyak 4 rakaat, qasar jadi 2, boleh tak kita ikut imam yang mukim? Imam tu semayang 4 rakaat isyak, kita nak qasarkan 2 rakaat, boleh tak kita ikut imam? Kita nak pendekkan. Imam tu, kita pergi masjid contoh kan, dekat masjid orang semayang isyak 4 rakaat lah, masjid tamam kan. Kita ni musafir, datang masjid nak ikut jemaah isyak semayang 2, boleh tak kita ikut imam yang semayang 4? Tak boleh. Tu maksud dia, kita boleh ikut imam yang lebih kurang daripada kita. Tapi kalau kita ni tadi kita semayang 2 kan, kita semayang isyak 2 rakaat tadi, ada orang lain yang tamam nak ikut kita, orang lain tu semayang 4. Dalam situasi tu kita jadi imam, dia jadi makmum. Kita semayang 2 rakaat, kita jadi imam, dia tamam mukim, semayang 4 rakaat, dia jadi makmum kita. Sah tak dua-dua solat ni? Faham tak situasi tu? Pening je petang ni. Solat dia tadi, solat makmum tadi sah tak? Sah. Yes, sebabnya imam boleh lebih kurang daripada makmum. Makmum semayang 4, imam semayang 2, okey boleh. Yang tak boleh, imam tu banyak 4, makmum 2, tu tak boleh. Sebab tu kita tadi yang isyak tadi kan, kita musafir, berhenti masjid, orang tengah semayang isyak 4 rakaat, kita tak semayang 2, tak boleh. Tapi kalau kita nak niat 4, niat je lah 4. Kita boleh jamak, tak adalah kosong. 3 lah kalau maghrib isyak tadi kan. Maknanya kalau kita nak semayang zuhur asar, orang pergi masjid, kita musafir, pergi masjid kan, semayang zuhur contoh, nak ikut imam tu semayang 4 rakaat zuhur, kita niat zuhur macam biasa je lah, tapi kita tambahlah jamak takdim. Maknanya nanti asar tu baru kita jamakkan dan pendekkan. Zuhur semayang macam biasa, tak apalah, sebab memang kita niat nak ikut imam 4 rakaat. Kalau imam tu semayang 4, kita niat 2, tak sah lah. Okay je lah tu dah termasuk dalam bab solat jamak. Okay, maknanya urutan solat tadi kena sama ataupun imam kurang pada makmum rakaatnya. Tak selesa kan? Sudah depan. Sudah dah bersih dah sana.
Okey. Keadaan jemaah yang menghilangkan pahala jemaah. Keadaan yang pertama, sah solat dan sah berjemaah tetapi makruh. Bila kata makruh ni, hilang pahala jemaah. Seseorang yang solat zuhur di belakang orang yang solat asar ataupun maghrib ataupun lainnya dan sebaliknya. Solat qada di belakang orang yang solat qada dan solat fardu di belakang orang yang solat sunat, dan dia tahu keadaan imam begitu. Maknanya nak kata kalau boleh tak payah buatlah, makruh. Solat dia sah, jemaah dia sah tapi makruh. Kalau boleh follow exactly lah. Maknanya orang tu sembahyang zuhur kan, sembahyang asar, sembahyang sunat. Okey, yang kedua, jika sekumpulan makmum masbuk mengikut imam dan setelah imam bagi salam, salah seorang daripada makmum yang masbuk tadi menjadi imam dengan cara seseorang melangkah ke hadapan untuk menjadi imam atau yang lain melangkah ke belakang, maka solat mereka sah tetapi makruh mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli, iaitu tidak mendapat pahala jemaah. Maknanya tadi asal-asalnya dia sembahyang jemaah. Dia sembahyang ada satu jemaah. Jika sekumpulan makmum masbuk, dia lewat masuk kan, dia lewat ikut imam, sebab tu namanya masbuk. Imam tu dah selesai bagi salam. Kalau ikut kan, dia ni bangkitlah, tambahlah kan rakaat berapa yang tak cukup. Tapi salah seorang daripada makmum yang masbuk tadi sambung jadi imam. Contohlah ada 5 orang, 5-5 ni masuk sama rakaat kedua kan. 5-5 ni ikut imam tadi. Bila imam dah bagi salam, salah seorang daripada 5 ni ke depan jadi imam, komplitkan 2 rakaat yang tak cukup, makruh hukum dia. So masing-masing sambung masing-masing je lah cerita dia. Okey. Kena panjat. Dia tak gerak. Ejah. Slow. Adalah gerak slow. Okey. Syarat sah yang ke berapa? 8. 7. Berapa dah? Dia pakai Roman kat situ. Seterusnya, hendaklah imam dan makmum berkumpul hendaklah makmum berniat mengikut imam atau berjemaah. Okey, sorry. Okey, belakang lah. 404. Okey, syarat sah makmum jemaah seterusnya. Hendaklah makmum tidak menyalahi imam dalam perkara sunat yang dikerjakan imam, yang kelihatan tidak elok jika tidak mengikut imam. Okey, contoh. Contohnya, kalau imam meninggalkan sujud tilawah, tetapi makmum melakukannya, ataupun imam buat sujud tilawah tapi makmum tak buat, ataupun imam meninggalkan bacaan tahiyat awal sedangkan makmum membacanya, maka batal solat makmum. Okey, faham tak? Yang disebutkan tadi perbuatan sujud tilawah ni apa? Sujud sejadah, benda yang sama kan? Sujud sejadah maknanya dia baca ayat sujud sejadah, imam baca ayat sujud sejadah dalam solat. Biasanya solat Jumaat, solat hari Jumaat subuh kan, solat subuh hari Jumaat. Kalau kita dekat Malaysia lah, dah jadi kebiasaan kan. Jadi bila dibaca ayat sejadah, imam pun sujud sejadah, sujud tilawah kan. Jadi kalau kita ni makmum, kita kenalah ikut imam kan. Makmum memang kena mengikut imam kan dalam setiap perkara selagi mana tidak bersalahan yang rukun, walaupun benda tu sunat kan. Jadi kalau imam sujud tilawah, makmum berkeras berdiri, tak nak sujud tilawah, tunggu imam bangkit, itu dah batal dah kan. Ataupun makmum ni dia concern, dia tahu tu ayat tilawah ni, tapi imam tak sujud tilawah pun, dia pergi sujud tilawah, dah tak ikut imam lah kat situ, batal kan. Ataupun tadi contoh lain, kalau imam tu lupa baca tahiyat awal, bukan sengaja lah nak tinggal kan, maknanya imam lupa, patutnya lepas sujud yang kedua tu imam duduk baca tahiyat awal, tapi imam lupa tu bangkit naik rakaat ketiga kan. Yang makmum ni dia tak lupa kan, lepas sujud yang kedua tu makmum tak lupa, makmum duduk tahiyat awal, tapi dia nampak makmum tu berdiri, imam tu berdiri kan. Apa dia kena buat? Dia boleh komplitkan bacaan tahiyat awal ke, ataupun dia kena terus berdiri ikut imam?
dia kena terus berdiri mengikut imam. Kalau dia completekan baca tahiyat awal dia, batal. Sebab benda tu sunat. Sunat abad. Memanglah sunat abad. Kan? Tapi benda tu sunat, bukan rukun. Sama juga dengan doa kunut. Imam terlupa baca doa kunut. Makmum kena ikut imam lah. Makmum tak lupa, tapi makmum kena ikut imam. Kalau makmum baca juga doa kunut, batal solat makmum kerana dikira tidak mengikut imam. Itu maksud dia. Bila makmum hendaklah makmum tidak menyalahi imam dalam perkara sunat, walaupun benda tu sunat. Tapi kalau imam tak buat, kita ikut imam, tak payah buat. Adik kan nampak tu. Okey. Tapi ada satu keadaan, dikecualikan. Jika imam membaca tahiyat awal, imam tu tengah baca tahiyat awal, sedangkan makmum terus berdiri, secara sengaja, ia tidak membatalkan solatnya kerana makmum hanyalah berpindah dari satu perkara wajib kepada perkara wajib yang lain. Adapun jika makmum berdiri kerana lupa, dia hendaklah kembali semula duduk membaca tahiyat awal. Jika dia tidak kembali, maka solatnya batal. Kadang-kadang kita ni bergerak cepat kan, imam Allahu Akbar, duduk tahiyat awal. Kita ni lupa tu rakaat kedua. Allahu Akbar, kita berdiri. Terus berdiri kan. Lepas tu tengok, imam duduk tahiyat awal. Kalau lupa, kita boleh duduk balik. Yang kita cerita tak boleh berpindah daripada rukun ke sunat tu. Kalau semayang seorang-seorang, ataupun imam pun terlupa, maka makmum kena ikut imam. Okey. Kalau dalam bab doa kunut pula, kalau imam meninggalkan doa kunut, makmum sunat membacanya kalau dia sempat mengejar imam pada sujud yang pertama ataupun duduk antara dua sujud. Ni dulu kita dah baca bab antara perkara yang membatalkan solat jemaah adalah selang berapa rukun dengan imam. Makmum tu lambat berapa rukun dengan imam? Lebih daripada dua. Dua tak batal lagi, lebih daripada dua kan. Masuk yang ketiga batal. Maknanya tadi rukuk, imam rukuk, makmum rukuk, imam iktidal, makmum iktidal. Lepas tu imam sujud, makmum stay baca doa kunut. Kan? Dia nak baca doa kunut, imam tak baca doa kunut. Kan? Makmum stay baca doa kunut. Boleh lagi kalau makmum tu baru sujud, baru satu rukun. Kalau imam tu baru sujud, baru satu rukun kan. Dia pun baca doa kunut. Imam duduk antara dua sujud, dah batal tak solat? Belum lagi, baru dua rukun. Tapi sebelum imam tu sujud kali yang kedua, makmum tadi dah kena sujud yang pertama. Kalau imam tu letak je kepala sujud kedua, makmum tak turun lagi sujud pertama, batal solat. Sebab dia tak boleh lebih daripada dua rukun. Nak baca boleh, tapi jangan lebih dua rukun. Okey. Dan yang ke-11, hendaklah makmum mengikut perbuatan imam. Tak boleh. Kita dulu. Okey, dalam kitab yang lain, dalam kitab Safinatun Najah ni 11 lah syarat sah solat jemaah. Dalam kitab Zainatul Talib ditambah lagi apa lagi syarat sah solat jemaah? Hendaklah makmum berada di belakang imam. Takkanlah makmum duduk depan imam. So kena berada di belakang imam. Kemudian makmum tidak boleh dahulu daripada imam dengan dua rukun fi'li tadi kita sebut. Makmum kena ikut imam, tapi kalau tertinggal pun jangan sampai lebih daripada dua rukun fi'li. Kalau rukun qauli tak apa tak? Fi'li perbuatan. Kalau rukun qauli boleh tak lebih daripada dua? Apa contoh makmum tertinggal lebih daripada dua rukun qauli daripada imam? Yang kita sebutkan makmum tadi tak boleh tinggal dua rukun imam kalau rukun tu fi'li, rukun perbuatan. Tadilah macam tu kan, dia baca doa kunut, imam dah sujud fi'li, imam dah duduk antara dua sujud fi'li kan, imam sujud sekali lagi fi'li. Kat situ dah 3 rukun barulah batal. Tapi kalau rukun tu melibatkan rukun qauli, tak batal. Contoh sujud yang terakhir, imam sujud yang terakhir, dah nak bagi salam kan, dah nak duduk tahiyat akhir kan, imam sujud yang terakhir, kita pun sujud yang terakhir, makmum sujud terakhir. Makmum ni panjang pula doa, dia sujud terakhir kan, panjang doa dia. Jadi imam Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir rukun apa?
Fi'li ke qauli? Duduk tu fi'li. Membaca tu qauli. Kan tahiyat akhir kan ada banyak kan. Duduk fi'li, satu rukun fi'li. Membaca tahiyat akhir qauli termasuk tak dua rukun tadi? Tak termasuk. Rukun qauli tak termasuk. Membaca tahiyat akhir rukun qauli tak termasuk. Yang kita kata tak boleh lebih dua rukun tu fi'li saja. Lepas tu apa? Lepas baca tahiyat akhir, membaca selawat ke atas Nabi. Kan dalam tahiyat akhir tu apa? Qauli ke fi'li? Qauli. Qauli juga termasuk tak dua rukun? Tak termasuk sebab dia qauli. Okay, lepas tu apa? Bagi salam. Bagi salam rukun apa? Qauli. Termasuk tak dalam dua rukun tadi? Tak termasuk. Maknanya imam dah bagi salam, makmum tadi sujud lagi. Panjang lah masanya tu kan. Tahiyat akhir kan panjang kan. Tapi sah tak solat makmum? Sah. Sebab dia hanya selang satu rukun fi'li saja. Tu kita kata tak boleh lebih daripada dua rukun fi'li. Qauli tak termasuk. Maknanya kalau makmum tu still lagi sujud walaupun imam dah habis solat dah bagi salam dah kan, tak ada masalah. Sebab hanya selang satu rukun fi'li sahaja. Rukun qauli tak dikira. Kemudian takbiratul ihram. Makmum hendaklah selepas takbiratul ihram imam. Ni pun kena hati-hati. Tunggu imam tu Allahu Akbar. Imam dah bar baru makmum kan? Maknanya tak boleh imam Allahu, makmum pun Allahu. Imam tak akbar lagi kan. Kena tunggu habis takbiratul ihram imam baru makmum masuk solat. Kemudian ditambah lagi imam hendaklah tidak kurang martabat daripada makmum. Ni setengah kitab yang lain lah. Kurang martabat ni apa? Kalau boleh kita nak sembahyang jemaah ni, pilihlah orang yang jadi imam ni lebih daripada kita. Lebih ni nanti kita ada, nanti kita tengok lebih yang macam mana. Lebih dari sudut apa. Ada nanti banyak. Dia ada tingkatan-tingkatan lebih tu. Ada 15 tingkatan lebih. Apa yang lebih? Yang kemudian ditambah lagi hendaklah tidak ada dinding antara imam dan makmum. Kan? Rumah, apartment, flat. Kan? Bukannya jauh-jauh sangat. Tapi dipisahkan oleh dinding ni dah bilik lain lah. Kalau kita nak sembahyang jemaah kat bilik ni, satu jemaah. Orang yang sembahyang jemaah kat bilik depan, satu jemaah. Sebab tak dengar, tak nampak. Kan? Mungkin dengar tapi sayut-sayut tak pasti kan. Tapi tak nampak. So tidak ada dinding pemisah antara imam dan makmum. Tapi kalau macam kat masjid, sekarang dia dah macam ada. Tapi ada speaker. Tadilah. Ni kata dia tak ada lah, tak sah lah. Macam mana kita nak ikut? Tak boleh nak ikut pun, tak tahu kan. Macam sekarang ni tingkat 2, tingkat 3 lagi lah pula kan. Macam tadilah kita bincang. Kalau dalam masjid, asalkan tahu pergerakan imam. Ada speaker. Jadi kalau tempat yang luar masjid. Tak mahu keluar. Macam mana? Kan kita tak dengar kan. Macam kita nak solat sendiri, tak ikut imam. Tak sah, tak masuk lah. Sebabnya memang dah tak boleh ikut imam pun. Catatan. Sunat imam atau orang yang solat seorang diri untuk memanjangkan sedikit rukuk dan tahiyat akhir supaya orang yang datang lambat dapat mengikutinya untuk mendapat pahala solat jemaah. Kita jadi imam ni. Kita jadi imam. Kita nampak dah kawan kita tu baru tengah ready nak solat kan. Dia tengah pakai telekung apa semua. Tapi kita dah Allahu Akbar dah rukuk. Sunat kita melamakan sikit rukuk tu supaya kawan yang tengah get ready nak solat tadi sempat rukuk bersama dengan kita. Sempat rukuk bersama dengan imam. Ataupun dah nak habis solat dah tahiyat akhir kan. Dah nak habis solat dah. Nampaklah gambaran kan ada orang tengah siap-siap baru datang masjid ke apa, tengah pakai telekung dan sebagainya. Maka sunat imam ni memanjangkan sikit tahiyat akhir tu supaya nanti dia dah siap pakai telekung tu boleh duduk dan sembahyang jemaah dapat pahala jemaah. Tu sunat lah. Okey. Tapi makmum tu pun kena bersegera lah kan. Dah nampak imam tu rukuk, janganlah lambat-lambat kan. Kenalah bersegera. Tak ingat. Apa ni? Telefon. Sakit kepala. Macam ni. Okey. Sunat makmum berada di belakang imam dengan jarak 3 hasta atau kurang. Jika lebih daripada 3 hasta, maka hilanglah kelebihan fadilat jemaah. Ni kalau makmum tak ramai lah. Dia sebenarnya seorang dua je. Jauh sangat daripada imam kan. Hilanglah fadilat berjemaah. Okey.
Perkara yang penting kepada makmum dalam takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, wajib makmum menunggu imam selesai takbiratul ihram dahulu, barulah dia bertakbir. Jika makmum bertakbiratul ihram bersama-sama dengan imam atau mengikut sebahagian dari takbiratul ihram imam yang belum habis, batal solat makmum. Ni kita sebut tadi dah. Maknanya kena tunggu imam tu Allahu Akbar, imam tu habis sebut bar, baru makmum masuk. Kalau makmum bar dulu baru imam bar, tu confirm dah batal kan. Kalau sama pun batal. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, sama-sama dengan imam, batal juga kan. Maksudnya tak, memang kena tunggu habis dulu. Imam tu habis bar dulu baru boleh masuk. Duduk situ. Nak umi dia nak umi dia. Dia duduk sini, kaki kat umi. Cepat. Kalau sini ni. Badan. Adik duduk sini. Boleh dah. Allah. Tak nak. Saja je nak attachment. Okay. Permasalahan. Jika mengikut seseorang yang sedang solat sir, solat sir ni solat yang baca perlahan. Apa dia, solat apa? Tak baca perlahan. Zuhur dengan asar kan. Ataupun ikut seseorang yang solat sunat, sedangkan makmum tidak tahu adakah imam itu ummi, tak boleh membaca Al-Fatihah dengan baik ataupun tidak. Tadi yang kita cerita, tak boleh mengikut seseorang yang ummi kan. Ummi ni dia baca untuk dia kenalah semayang. Maksudnya apa jua keadaan, solat dia tak wajib. Tapi kalau dia ummi, tak boleh baca Fatihah dengan betul, dia tak boleh jadi imam kan. Melainkan ada 10 orang, 10 tu ummi. Jadilah imam sebab dia sama martabat. Bolehlah semayang Jumaat. Jadi bila kita ikut je orang tak kenal kan, kita tak tahu dia ni ummi ke tak, tengah semayang solat sir. Kalau solat jahar, kita boleh juga nak dengar dia baca betul tak betul kan. Tapi dia tengah semayang perlahan, maka boleh mengikut dan sah solatnya. Walaupun lepas tu boleh tahu kan. Makmum tidak diberatkan untuk memastikan adakah imam itu ummi ataupun tidak. Samalah juga dalam perkara bersuci. Tadi kita sebut antara syarat sah jemaah tadi, imam kena sah bersuci, barulah makmum boleh ikut. Tapi mana kita nak nampak imam tu dia ambil uduk macam mana kan, ambil uduk bila, kot kat rumah ke apa. Maka tak perlulah kita nak soal selidik imam tu, imam tadi sah tak ambil uduk, ada ya kan. Cukuplah sekadar makmum beranggapan kan imam itu sudah bersuci kan, imam itu tidak ummi dan imam itu bersuci, maka bolehlah ikut secara general. Persoalan yang kedua, jika dalam solat jahar pula, solat baca kuat, solat apa? Solat subuh, maghrib, isyak kan, solat jahar. Makmum tidak tahu adakah imam ummi atau tidak kerana imam baca dengan suara perlahan. Kalau baca kuat, okey, dengar, nampaklah, dengarlah dia baca salah ke tak. Tapi walaupun solat jahar, tapi imam baca suara perlahan, maka makmum wajib mengulang solatnya kerana sekiranya imam seorang qari ni bukan ummi lah, dia boleh baca Fatihah dengan baik kan, tentulah dia akan menguatkan suaranya. Inilah pendapat ulama Iraq mengikut nas Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun, jika selepas solat imam mengatakan dia membaca perlahan kerana terlupa ataupun tahu hukum boleh memperlahankannya, makmum tidak wajib mengulang solatnya. Ikutlah imam sakit tekak ke, tak ada suara ke, kan, lupa ke dan sebagainya, tak ada masalah. Yang penting dia bukan ummi. Persoalan ketiga, makmum wajib mengulang solat semula jika imam rupa-rupanya seorang kafir. Kan, ikut-ikut orang, rupanya dia saja je nak test-test kan, belum masuk Islam. Tahu pula lepas solat, wajiblah ulang balik solat. Ataupun seorang gila, boleh pula dia semayang betul kan. Kalau tahu dia gila, tak sah solat kita ikut dia. Ataupun seorang perempuan, ingatkan lelaki kan, rupanya perempuan, maknyah ke apa kan, maka tak sah solat. Ataupun imamnya seorang yang ummi tadilah, maka wajib dalam keadaan ni makmum wajib mengulang balik solat dia walaupun tadi dah solat kan. Kemudian persoalan yang keempat, makmum yang membaca sir perlahan walaupun pada solat yang jahar. Hanya imam dan munfarid sahaja yang membaca jahar pada 2 rakaat pertama solat jahar. Kita ikut imam,
Takkan kita nak baca kuat pula kan, walaupun solat tu solat subuh, maghrib, isyak kan, memang solat tu solat sunatnya jahar, tapi sebab kita ni makmum kan, maka kita kena baca perlahan juga. Yang disunatkan baca kuat tadi hanyalah imam atau munfarid, orang yang solat seorang-seorang. Sembahyang dekat rumah, walaupun sembahyang seorang-seorang dekat rumah, sunat menguatkan suara untuk subuh, maghrib dan isyak. Kalau perempuan, jika tidak menimbulkan fitnah lah, tak ada orang lain. Kalau tak, lelaki lah yang boleh kuatkan suara. Okay. Catatan, membaca sir, membaca perlahan pada tempat yang jahar ataupun membaca jahar pada tempat yang sir, ubah. Patutnya solat tu baca kuat, kita baca perlahan. Patutnya solat tu baca perlahan, kita baca kuat. Maka hukumnya makruh, kecuali kalau uzur. Makruh, kalau boleh jangan buat. Kemudian jika imam tidak berkunut pula, imam tu tak baca doa kunut, tengok ada 3 keadaan. Yang pertama, sunat makmum baca kunut jika sempat kejar imam pada sujud pertama. Tadilah dengan syarat jangan lebih daripada 2 rukun fi'li. Jadi makmum pun boleh sunat baca doa kunut. Keadaan kedua, harus makmum baca doa kunut jika sempat mengejar imam pada duduk antara 2 sujud. Ni dah memang sah lagi, tapi dah border dah kan. Jadi hukum makmum baca doa kunut kalau rasa tak sempat nak habis waktu imam sujud pertama, dia tak jadi sunat dah, dia jadi harus sahaja kan. Harus ni boleh lah, boleh buat, boleh tak buat, tu maksud harus kan. Tapi keadaan ketiga, haram makmum baca doa kunut jika tidak sempat mengejar imam, melainkan pada sujud yang kedua, batal solatnya kerana telah tertinggal 2 rukun fi'li dengan sengaja kan. So dia pun tinggalkan je lah kunut kalau tak sempat kunut panjang kan. Tapi kalau dia ada kunut yang pendek kan, Rabbi ghafirli ya ghafur kan, minta Allah ampunkan dosa, tu saja. Kalau kata imam tak baca doa kunut, makmum nak baca juga doa kunut, baca doa kunut yang pendek, Rabbi ghafirli ya ghafur. Ada dalam kitab ni, saya ingat insya-Allah. Ya Allah, ampunkan aku kan. Yang kedua, jika makmum bermazhab Syafi'i berimamkan seorang yang bermazhab Hanafi, imam mazhab lain, kita mazhab lain, contoh pergi Mekah kan, pergi mana-mana luar negara dan sebagainya, boleh tak kita berimamkan orang yang mazhab lain? Sah tak solat kita? Sah kan. Dari segi sah tak sah, sah. Sah solat makmum jika dia mengetahui imam tersebut telah mengerjakan apa-apa yang wajib dilakukan dalam solat menurut makmum. Sah juga jika makmum tidak mengetahui imam telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Kadang-kadang lain mazhab ni ada perkara yang berbeza, contoh dalam bab membatalkan solat berbeza. Tapi kalau kita tak nampak dengan mata kita pun tak tahu imam tu dah buat perkara yang membatalkan solat mengikut mazhab kita, anggap sah lah. Macam tadi lah kan, tak perlulah kita nak soal selidik imam tu dah bersuci tak, dah macam ni ke tak kan. So sah, boleh ikut. Jika makmum bermazhab Syafi'i secara pasti tahu imam bermazhab Hanafi tidak membaca basmalah, contohnya tak baca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah Al-Fatihah, solat makmum tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillahirrahmanirrahim tu wajib sebab dia ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ada sebagai mazhab yang lain, dia tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat daripada Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah tetap ada 7 ayat, yang panjang ayat last tu dia bagi 2, tetap jadi 7 ayat, tapi tak termasuk bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ni secara pasti memang yakin, memanglah dia mazhab lain kan, tapi kita yakin memang dia tak baca, maka awal-awal lagi tak sah dah ikut. Kita boleh iktikad, dia baca perlahan kot. Kadang-kadang dia baca perlahan, bismillah tu perlahan kan. Allahu Akbar, yang menguatkan suara dia terus alhamdulillahirabbilalamin. Kalau macam tu kita iktikad, sah je lah. Jika seseorang imam memberitahu kepada makmum selepas solat yang dirinya dalam keadaan hadas ataupun najis, maka solat makmum juga batal dan solat wajib diulang semula. Ni kita discuss dari tu kan. Kalau solat imam tu batal, kalau ikutkan imam tu tak payah bagi tahu makmum, cuma imam tu kenalah ganti solat. Tapi sekiranya dibagi tahu makmum, makmum pun tahu, kena qada lah. Sebab tadi tak sah sembahyang kan. Jika imam lupa ayat yang dibaca, maka makmum tidak perlu meneruskannya. Walau bagaimanapun sunat mengingatkan imam dengan membaca ayat atau sambungan ayat yang imam lupa. Jika melakukannya, makmum hendaklah berniat zikir, bukan semata-mata niat mengingatkan imam. Ni kalau surah lazim dia tak affect solat sebab dia bukan rukun kan, cuma bolehlah nak ingatkan imam tadi tu, tapi makmum berniat zikir. Kemudian nombor 6,
Jika makmum terlupa membaca surah Al-Fatihah dan teringat ketika rukuk, solatnya sah tetapi tidak boleh terus berdiri semula dan membaca Al-Fatihah. Dia hendaklah mengikut semua perlakuan imam sehinggalah tahiyat akhir. Selepas salam barulah dia berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat. Dia ni makmum muafiq, makmum yang memang imam takbir rakaat pertama, dia pun takbir. Nah, dulu kita cerita dah kan. Kalau lepas tu imam baca Fatihah, dia pun dengar imam baca Fatihah. Kan, dia tak baca Fatihah lagi. Lepas imam habis baca Fatihah, imam baca pula surah Yasin contoh. Punyalah sedap merdunya suara imam tu. Dia pun dengar imam baca surah Yasin sampai dia lupa nak baca Fatihah. Kan? Sedangkan Fatihah ni wajib dibaca. Nak pula kalau dia makmum muafiq, memang kena habiskan 7 ayat Al-Fatihah kan. Jadi bila imam rukuk, Allahu Akbar rukuk, dia pun ikut imam rukuk. Bila dah rukuk baru dia teringat, ya Allah lupa nak baca Fatihah. Adakah dia boleh terus bangkit balik dan baca Fatihah? Itu rukun. Yelah, tu rukun. Dia ni makmum masalahnya. Boleh tak dia bangkit? Imam tengah rukuk. Boleh tak dia nak bangkit balik baca Fatihah? Tak boleh. Sebab dia makmum. Dia kena terus ikut imam. Tapi kena tambah lagi 1 rakaat. Kira rakaat tak valid lah. Yes. Betul? Walaupun dia muafiq tadi, tetap kena tambah 1 rakaat sebab dia lupa nak baca Fatihah. Kecuali dia sembahyang seorang-seorang. Kan kita cerita kan, kalau dia sembahyang seorang-seorang, Allahu Akbar terus baca Yasin contoh lupa baca Fatihah. Lepas tu dia rukuk baru dia teringat lah lupa nak baca Fatihah. Macam tu memang kena bangkit balik baca Fatihah sebab dia sebenarnya seorang, tak terikat dengan apa-apa. Dalam situasi tadi dia makmum kan, makmum mesti mengikut imam. Kalau solat sendiri kena bangkit balik lah baca Fatihah. Kalau semayang ikut imam kena ikut imam, tapi sebab tak cukup, tak komplit rakaat itu, kena tambah 1 rakaat. Okey. Nombor 7. Jika makmum lambat membaca Al-Fatihah sedangkan imam sudah rukuk, dia hendaklah menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Ni bagi makmum muafiq tadi. Kan? Imam dah rukuk, dia muafiq. Muafiq lain, masbuk lain kan. Muafiq, imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Sempat kan Al-Fatihah dengan imam. Maka imam dah rukuk, dia kena komplitkan bacaan Fatihah dia. Imam iktidal tak habis lagi, komplitkan juga bacaan Fatihah dia. Yang penting jangan terlepas 2 rukun fi'li. Maksudnya apa? Sebelum imam tu sujud pertama. Sebab rukuk 1 rukun fi'li, iktidal 2 rukun fi'li kan. Sebelum imam sujud yang pertama, makmum dah kena rukuk dah. Supaya tak gap 2 rukun fi'li yang membatalkan solat. Okey. Nombor 8. Jika imam meninggal dunia ketika mengimamkan solat. Ada kan cerita kan? Ada berlaku kan? Maka makmum tidak wajib mufarakah. Tak wajib pun nak semayang seorang, niat keluar daripada jemaah. Dia hendaklah menunggu makmum lain yang akan menggantikan imam tersebut. Biasanya kadang-kadang orang yang saf pertama lah, belakang imam tu lah, yang dia kalau contohlah imam tu meninggal, cukup seorang je yang tolong kan, seorang 2 lah, tak perlulah semua cancelkan solat kan. Kalau perlu segera ke dan sebagainya, orang lain ni stay solat, jangan batalkan solat kan. Jadi orang yang dekat dengan imam tu lah, dia ke depan, dan teruslah Allahu Akbar, orang akan ikut dia kan, imam yang baru. Jadi orang lain ni semua tak perlu membatalkan solat pun. Okey. 9. Ketika solat fardu seorang diri, ada sekumpulan jemaah yang hendak solat jemaah. Dia boleh memutuskannya di tengah-tengah solat dan memberi salam serta berniat solat itu tadi menjadi solat sunat untuk mengikut jemaah tadi. Kita pergi masjid, orang dah siap semayang jemaah, kita pun semayanglah seorang-seorang. Kita tengah-tengah semayang rakaat kedua ni, tengok ada segerombolan datang buat jemaah baru. Sayanglah kita semayang seorang, pahala seorang kan. Jemaah tu tadi dapat pahala jemaah. Kita boleh cancelkan solat kita, tak ada masalah kan. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia nak batalkan solat, dan kita ikutlah jemaah yang baru tu, boleh. 10. Jika seseorang solat sunat kemudian mendapati ada solat jemaah yang akan didirikannya, dia boleh menyempurnakan solat sunatnya itu jika tidak bimbang ketinggalan untuk berjemaah. Jika bimbang, dia boleh membatalkan solat sunatnya dan mengikut jemaah tersebut. Ini kerana mendirikan solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian. Yalah, waktu kena baik. Okey, dia tengah solat apa, contohlah solat tahiyatul masjid.
Kan, dia datang masjid, tengok orang tak semayang lagi, dia buatlah solat tahiyatul masjid dulu. Kan, baru Allahu Akbar angkat takbir, orang dah start nak jemaah. Kalau dia rasa dia sempat habis 2 rakaat tu tanpa luput rakaat yang pertama contoh, boleh habiskan. Mungkin dia dah rakaat kedua dah atau dah nak bagi salam dah kan. Jadi teruskan je lah sunat-sunat tu. Tapi kalau dia bimbang, luput tadi, tak sempat nak solat jemaah dengan imam tadi kan, untuk rakaat tak dapat rakaat pertama, dia boleh cancel je solat sunat dia tadi walaupun di tengah solat. Ni kan. Tapi kalau tak ada sebab, kita tengah semayang fardu tak ada sebab, kita tak boleh suka-suka cancelkan solat kita sebenarnya. Kan, tak boleh suka-suka nak membatalkan solat. Itu point dia. Kecuali ada sebab tadi lah, dalam beberapa sebab yang kita cakap. Solat tu memang kena wajib kena bagi salam. Kena keluar. Sebabnya solat ni antara takbir dan salam kan. Solat Tak tahan sangat mesti sikit perut. yelah ada sebab lah tu. Kalau sakit perut tu ada sebab. Kena bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum je. Sebelah je. Kanan je. Kan situ Assalamualaikum dah keluar lah. Kan. Yang tu ada sebab. Ni tak ada sebab saja nak batalkan solat, tak boleh kan. Cik Ina cakap Assalamualaikum je kan kena habiskan. Salam rukun apa? Qauli. Kalau tak buat, tak pandang pun tak apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai kum je. Warahmatullah tu dah sunat dah. Kan? Assalamualaikum tu. Kan? Adab lah. Adab kita nak keluar kan. Okey. Saf yang paling afdal, saf yang pertama. Kan? Selepas saf yang pertama, saf yang kanan. Barulah kiri. Kan? Afdalnya saf pertama, belakang imam, lepas tu kanan ke kanan, barulah kiri kan. Berimam dengan imam yang was-was adalah makruh tetapi sah solat. Kita musafir nak solat jamak tetapi orang dah azan. Maksudnya macam mana? Kalau kita niat nak semayang jamak takdim contoh kan, sebab tu kita boleh je niat jamak takhir walaupun nanti kita ni nak kalau sempat kita dah niat jamak takhir, kita dah niat semayang Zuhur dan Asar dalam waktu Asar, tapi tiba-tiba sempat je nak semayang takdim, semayang je lah takdim kan. Tapi katalah biasanya antara border kan, antara Zuhur dengan Asar tu kita berhenti kan, ini Zuhur lagi, sikit lagi nak masuk Asar. Kalau kita yakin keseluruhan solat Zuhur dan Asar tu boleh buat dalam waktu Zuhur, niatlah jamak takdim. Niat jamak takdim ni sampai bila? Masa bila kita niat jamak takdim? Jamak takdim jamak yang awal kan? Kan, maknanya kita semayang Zuhur 2 rakaat. Masa bila kita nak niat jamak takdim? Tempoh masa dia. Biasanya kita niat waktu takbiratul ihram tu. Kan? Saja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat, dijamakkan Asar padanya kan, qasran 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Biasanya masa tu. Katalah kita lupa nak sebut masa takbiratul ihram tu. Kita semayang Zuhur 2 rakaat, sahaja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat qasar kan Allah Ta'ala. Kita lupa nak niat jamak takdim. Semayanglah. Boleh tak kita jamak takdim nanti? Boleh tak kita semayang Asar? Dah habis solat Zuhur tu, boleh tak kita semayang Asar? Faham tak soalan? Kalau tak niat jamak takdim, tak boleh jamak. Dia kena niat, tapi chances dia peluang untuk dia berniat tu sampai bila? Sampai sebelum dia bagi salam solat yang pertama. Tadi patutnya dia niat dalam takbiratul ihram kan, moleknya, tapi dia lupa nak niat. Dia macam ni lah, biasanya maghrib dengan isyak lah kan, kita ni musafir, berhenti solat, imam semayang maghrib kan sama, 3-3 kan, imam tu tamam 3 rakaat, kita pun nak ikut imam lah, kita pun niat biasa je kan, solat fardhu maghrib ni saja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam kalau Allah Ta'ala. Sedangkan tadi kat luar tadi kita niat nak semayang jamak takdim kan, tapi masa nak solat tu takbiratul ihram tu kita niat 3 rakaat je maghrib. Lepas kita bagi salam solat maghrib tu, boleh tak kita semayang isyak dalam waktu maghrib? Jamak takdim lah maksudnya. Sebab dia dah Niat dia dalam kereta tadi. tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh kan. Tapi kalau dia ingat tu sebelum dia bagi salam, contoh waktu tahiyat akhir dah, waktu tahiyat akhir baru teringat lah, tadi lupalah nak niat masa takbiratul ihram. Niat solat kan waktu takbiratul ihram, kita lupa nak niat masa takbiratul ihram untuk jamak takdim. Asalkan sebelum dia bagi salam, dia tambah add on niat tu, boleh dia buat jamak takdim. Maksudnya sebelum bagi salam tengah tahiyat akhir tu, kita pun ingat tadi lupa nak niat. Niat ni letak sehati je kan. Letak sehati, maknanya lepas ni nak buatlah jamak takdim. Jadi barulah bagi salam tu
boleh bangkit semayang isyak 2 rakaat qasar ataupun tamam, tak ada masalah lah. 4 rakaat atau 2 rakaat, tapi jamak maksudnya himpunkan. Okey. Yang penting kena niat sebelum bagi salam. Kalau tak niat sebelum bagi salam tu tak boleh. Okey. Tapi tiba-tiba dalam situasi yang kita semayang tadi border antara waktu Zuhur dengan waktu Asar. Ya sayang. Hai. Nak lagi? Tak boleh lah, sekejap lagi. Sekejap lagi Okey. Kita niat dulu, standby dulu niat jamak takhir. Kan, tapi tiba-tiba sampai dekat masjid, kita pun sempat ni buat jamak takdim. Buatlah jamak takdim. Semayang Zuhur dulu kan. Semayang Zuhur 2 rakaat qasar dalam waktu Zuhur. Tiba-tiba kita bagi salam je dah azan asar dah. Tak buat lagi solat asar, dah azan asar dah. So asar ni jadi macam mana? Asar yang kita nak semayang ni, kita dah semayang Zuhur dah tadi, selamat lah semayang Zuhur dalam waktu Zuhur. Konon-konon niat nak jamak takdim, maknanya nak semayang asar dalam waktu Zuhur kan. Tiba-tiba bagi salam dah azan asar, maksudnya dah masuk asar. Asar ni dia jadi tak ada jamak lah, dia qasar saja. Semayang asar macam biasa, dah masuk asar kan. So kita niat je lah saja, aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala, tak adalah jamak kan. Qasar ni ibarat cerita je, kita dah semayang Zuhur dekat rumah, tak musafir lagi. Pukul 3 petang baru kita gerak balik kampung. Kan dah semayang Zuhur dah tadi, semayang Zuhur 4 rakaat macam biasa. 3 petang gerak balik kampung, tengah-tengah jalan asar 5 petang, tak sampai destinasi lagi. So kita berhenti nak semayang asar kan. Ada jamak tak kat situ? Tak adalah jamak apa kita dah buat dah Zuhur kan. Tapi kita boleh berhenti semayang asar 2 rakaat sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Sebab kita tengah musafir. Inilah faham tak? Lambatnya. Kita qasar saja, tak adalah jamak. Jamak tu himpunkan, qasar tu pendekkan. On the way akan solat 4 rakaat. Solat macam biasa. Molek lah tu, dapatlah pahala 4. Tapi rusah tu maknanya hadiah Allah nak bagi kan. Ambil lah 2 rakaat, bila lagi kan nak ambil hadiah Allah bagi. Ustazah, kalau kita rasa niat kita rasa macam tak sempurna, lepas tu boleh tak kita batalkan solat? Jatuhkan dik. Okey. Niat solat fardu, kita sebut dulu dah banyak kali kan. Niat solat fardu yang wajib ada komponen dalam waktu kita berniat. Niat waktu bila? Niat yang wajib waktu bila? Dalam hati ketika takbiratul ihram. Yang dekat mulut ni, lafaz niat ni apa hukum dia? Sunat saja. Kalau kita tak baca, tak lafaz kuat-kuat, sah je solat kita. Yang wajib dalam hati. So dalam hati ni dia tak adalah nak ikut skrip sangat. Solat jamak panjang lah kan. Sahaja aku solat fardu Zuhur 2 rakaat qasar, dijamakkan asar padanya, mengikut imam kan. Allah Ta'ala panjang, Allahu Akbar kita tu kan. Jadi ada 3 komponen saja, 3 item saja yang wajib kita lintaskan dalam hati waktu takbiratul ihram. Apa dia? Perkataan sahaja aku solat, usalli. Lepas tu perkataan fardu, solat fardu wajib sebut fardu, tak sebut solat fardu batal, tak sah. Lepas tu perkataan solat apa? Kalau Zuhur lah, kalau asar lah. Selebihnya 2 rakaat qasar, jamak takdim tadi kan. Jamak takdim kita lupa nak jamak takdim, tak apa lagi, nanti tengah-tengah solat ingat add on lah kan. Yang lain tu walaupun kita dekat mulut dah Allahu Akbar, dah habis bar dah, dikira sah, solat kita tetap sah, tak perlu nak batalkan solat pun. So yang lain tu semua dah sah. Yes, niat juga, tapi nya lambat sikit daripada bar tu, sah je kan. Yang penting 3 tu tadi, usalli, fardhu, zuhri contoh. 3 item tu saja yang wajib kita lintaskan dalam hati waktu takbiratul ihram. So hilangkan was-was tu tadi. Baru tahu boleh. Okey, boleh. Faham tapi esok tanya lagi, tak apa, tanyalah lagi. Benda ni kalau kita tak pernah buat, jarang buat, susah nak ingat kan. Ya, jamak maksudnya himpun, qasar maknanya pendek. Even though lah kan, orang yang pergi musafir kan dia boleh solat qasar, dia ada rukhsah solat qasar. Kalau lah dulu-dulu ada solat yang dia kena qada,
Kan contohlah dulu saya tak semayang 2 tahun. 2 tahun tu takkan dia tak pernah musafir, mesti ada musafir. So dia boleh niat qada solat waktu dia musafir sekarang dan dia qada pun 2 rakaat juga. Oh, boleh. Boleh. Dengan syarat sekarang ni musafir dan solat yang dia nak qada tu pun masa musafir. Kena ingat. Dia kena ingat. Mana yang dia tinggal. Ini contoh yang kalau orang yang tak solat langsung dulu kan, dia kan kena qada. Kan kena qada sampai dia puas hati. Jadi ambil kesempatan waktu dia musafir sekarang untuk dia qada niat waktu dulu-dulu dia musafir dia tinggal solat. Kadang-kadang orang dulu kan macam tak payahlah solat nantilah kau tak jumpa tempat kan. Mungkin dulu pernah buat macam tu. So sekarang ni qada. Tapi kalaulah sekiranya yang ditinggal dulu waktu musafir, dia tak semayang dulu, tapi sekarang dia nak qada dekat rumah, kenalah semayang 4 sebab dia bukan musafir kan. Rukhsah qasar pendek tu hanya diberikan kepada orang yang musafir sahaja. Ya. Sekejap lah. Tak habis lagi. 4 lebih dah yuk. Sekejap je. Niat jamak qada tak perlu sebut tunai. Qadaan lah. Saja aku solat fardu. Kita nak semayang, kita musafir. Kita nak qada semayang zuhur waktu musafir dulu contoh kan. Saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar qadaan. Saja qada lah kan. Qada kan, ataupun saja aku ganti solat zuhur. Qada. Nak air. Tak faham. Okey, tunai tu maknanya cash, bukan qada. Tunai tu adaan. Ustazah, kalau jamak kan 3 hari musafir, kalau qasar berapa hari? Boleh dalam musafir 3 hari juga, sama je. Jamak dan qasar 3 hari. 3 hari tidak termasuk hari sampai dan hari balik. Hari sampai dan hari balik. Kita balik kampung. Memanglah rumah mak kita, tapi kita dah tak duduk dekat rumah mak kita. So kita boleh semayang jamak dekat rumah mak kita. Jamak dan qasar lah sekali maksudnya. Kan? Kita sampai-sampai Isnin. Isnin tak masuk lagi. Kan? Yang hari pertama Selasa, Rabu, Khamis. Katalah kita balik Jumaat. Maknanya Isnin sampai Jumaat tu semua boleh jamak dan qasar. Sebab dia tak termasuk hari sampai dan hari balik. Kalau kita balik Sabtu, baru tak boleh jamak. Kalau kita sampai hari Isnin tu, sampai-sampai je kita dah niat, oh kita stay sini sampai hari Sabtu, mak nanti hari Sabtu pun saya balik kan. Maknanya daripada awal kita dah tahu dah nak balik hari Sabtu. Daripada Isnin sampai tu dah kita tak boleh jamak dan qasar. Bukan maksud 3 hari pertama lepas tak. Daripada hari sampai tu dah kita tak boleh jamak qasar. 3 hari 2 malam tu boleh? Jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari sampai dan hari balik. Contoh tadi lah, kita sampai hari Isnin. 3 hari je, macam Isnin, Selasa, Rabu je. Lagilah boleh. Maknanya maksima tu sampai Jumaat. Maknanya sampai tu kita boleh jamak. Tengoklah, kita sampai tu kita niat macam mana. Kadang-kadang kita balik kampung, mak saya balik kampung 2 minggu. Awal-awal tu dah kita dah cakap kan, 2 minggu dah tahu dah, seminggu ke 2 minggu ke. Maknanya confirm lebih 3-4 hari tadi. Kan, jadi daripada sampai touchdown tu dah tak boleh dah. Tak boleh. Sebab kita memang dah setting niat seminggu duduk sini, 2 minggu duduk sini. Daripada hari pertama tu dah tak boleh jamak qasar. Kalau tak confirm, boleh open niat. Nama dia kan, open niat. Maksudnya contoh mak tanya, duk sampai bila? Tak pasti. Tak pasti tu pun kena make sure bukan dalam tempoh yang contoh macam ni, kita sampai Isnin, kalau ikut last chance kita boleh jamak jamak qasar sampai Jumaat kan. Tapi kita tak pasti balik Khamis ke, balik Jumaat ke, balik Sabtu ke kan. Maksudnya tak pasti tu, ada possibilities balik awal, ada possibility balik lambat. Tengok pada kerja dah siap ke belum kan. Kalau kerja tak siap lagi, balik lambat. Okey, kalau macam ni masih boleh lagi jamak qasar. Hari Isnin dia sampai, tak pasti balik bila, sampai kerja selesai. Jadi Isnin boleh jamak qasar, Selasa boleh jamak qasar, sampai Jumaat boleh jamak qasar. Jumaat ni kalau ikutkan dah habis kan tempoh dia. Tapi disebabkan kerja tak selesai lagi ni, tak boleh lagi balik hari ni, Sabtu boleh lagi jamak qasar kan. Sabtu dia pun ingatkan boleh balik dah, tak boleh balik lagi. Ahad boleh lagi jamak qasar. Ahad ingat dah selesai dah, rupa tak selesai lagi, tak boleh balik lagi. Isnin depan tu boleh jamak qasar. Sampai bila? Pada yakin. Dia ada tempoh dia. Mazhab Syafi'i kata maksimal 16 hari. Tapi dia kena open niat. Dia tak tahu. Dia tahu, even though dia tambah pun, kalau hari Jumaat tu dia kata tak selesai lagi kerja ni, kena duduk lagi seminggu. Habis dah.
Kan? Sebab dah tahu dah lagi seminggu kan, seminggu lah tu. Yang ni kalau tak pasti. Pun tak tahu. Ha? Kalau bapak tak tahu. Depends lah niat dia. Dia je yang tahu. Dia je yang tahu. Kan? Sayang dia. Jadi jamak saja boleh, jamak boleh, qasar boleh, selagi mana syarat kita nak qasar, satu-satunya sebab kita nak qasar, pendekkan solat adalah sebab kita musafir. Kan? Kalau jamak ada banyak sebab, boleh jadi sebab musafir, boleh jadi sebab sakit, boleh jadi sebab hujan lebat kalau tempat negara 4 musim lah. Kan? Jadi kalau contoh orang sakit, dia boleh jamak, dia tak boleh qasar. Kan, jamak sahaja. Dia boleh semayang zuhur 4, asar 4 dalam waktu zuhur. Tapi tak boleh qasar. Sebab syarat untuk qasar pendek tu hanyalah musafir. Kalau dalam musafir tapi kita tetap buat solat fardu macam rakaat tanpa qasar atau jamak, boleh tak? Boleh je. Kita boleh jamak, kita boleh qasar, tapi kita tak nak buat semayang macam biasa. Boleh je, sah je. Cuma itulah kata jamak dan qasar ni rukhsah, hadiah yang Allah bagi kepada orang yang musafir. So boleh tak orang bagi kita hadiah, kita tak ambil hadiah tu? Boleh je. Hai, bagi hadiah. Tak nak, bawa balik lah. Boleh je, tapi kurang manis. Kan? Ambil lah. Rukhsah tu Allah dah bagi. Tapi boleh je maksudnya. Kalau niat tak hadirkan qasar, solatnya jadi 4. Betul? Kena niat lah qasar. Okey. Kalau musafir dah pergi, patah balik. Perjalanan tu boleh. Yang kita cerita tak boleh tu kalau menetap satu tempat. Kan? Kita daripada Pahang sampai ke Perlis. Kan? Berbelah jam. Jadi sepanjang perjalanan tu boleh jamak qasar. Sampai dekat Perlis, kita kata kita duduk sini 2 minggu. Sampai tu dah tak boleh dah. Nanti on the way balik, dah packing bag, keluar booking, keluar kampung, bolehlah start balik musafir. Yang jamak qasar. Pergilah tandas. Boleh? Belakang. So kakak takut. Bukannya gelap pun. Kita solat jamak masa dalam perjalanan, berhenti solat di R&R. Dalam perjalanan boleh je jamak qasar tadi. Bila dah touchdown tu, baru kita tengok kita niat nak duduk berapa lama. Kalau kita bergerak duduk rumah kakak sendiri, esok lusa rumah mak kampung lain pula. Kalau kita bergerak, selagi mana kita bergerak tu, bolehlah jamak qasar kan. Kalau dengan syarat mungkin berbeza. Pergi rumah kakak, keluar mungkin rumah mak, keluar mungkin rumah adik, walaupun satu negeri, walaupun satu daerah, mungkin ni dia taklah jauh macam daerah, macam negeri kan. Kalau mungkin berbeza, continue je lah pergi berjalan sampai. Saya pernah semayang jamak qasar 2 minggu. Cuti sekolah 2 minggu, bergerak. Itulah paling lama. Cakap kat anak-anak, 2 minggu kita semayang jamak qasar. Tapi sebab bukan duduk setempat kan, kita bergerak, boleh lah. Kalau macam bergerak rumah tempat tu, dikira balik daripada start again. Keluar mukim start again. Okay. Syarat niat solat qasar jamak ni untuk perjalanan yang baik saja, betul. Kalau kita pergi musafir untuk tujuan yang tak baik, pergi musafir ke Kuala Lumpur sebab nak tengok konsert, tak boleh solat jamak qasar. Contoh konsert nasyid boleh lah. Kan, untuk tujuan maksiat tak boleh. Kan, ada orang pergi mana nak merompak, lagi lah tak boleh kan. Pandai pula dia nak semayang kan. Ada satu lagi yang tak boleh. Isteri pergi musafir tanpa keizinan suami, tak boleh jamak qasar. Sebab kan wajib keluar dengan izin suami. Wajib kita keluar dengan izin suami. Kalau tak dapat izin suami, dikira musafir kita haram. Jadi bila musafir tu haram, tak boleh jamak qasar. Wajib semayang tapi tamam. Semayang zuhur 4, semayang. Itulah susah jadi isteri. Kenalah berkorban sikit. Sebab tu awal-awal kahwin kan, atau waktu tengah baik tu, minta izin terus. Kan, maksudnya kan, kadang tengah gaduh tu tak bercakap lah kan. Minta izin terus, abang, waktu saya, bila-bila saya perlu keluar, apa saya nak keluar, minta izin keluar kan. Kalau perlu musafir ke maknanya minta izin terus. Untuk yang tak adalah hari-hari kita keluar hari-hari, kita pergi kerja hari-hari, kadang kita pergi belakang hari-hari kan. So minta izin terus lah kan. Tak adalah, bukan kita nak pergi berfoya-foya ke apa kan.
Jamak sebab sakit semasa di hospital waktu solat 2 waktu tu. Contoh maghrib dan isyak. Apa soalannya? Kalau sakit boleh jamak sahaja, tidak boleh qasar. Jamak tak kisahlah maghrib dan isyak dalam waktu maghrib ke atau maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Kalau macam kata masuk lagi Dia macam ni, kalau sebab sakit ni, pertama kalau kita boleh buat macam asal, buat macam asal walaupun sakit kan. Maknanya kalau boleh zuhur dalam zuhur, asar dalam asar, buatlah macam asal. Yang kedua, kalau tak boleh, kita boleh buat jamak suri, nama dia. Mana jamak suri? Dia bukan semayang jamak, tapi macam jamak. Semayang zuhur ni lambat sikit, tapi still dalam waktu zuhur. Jadi bila dah habis tu kan, tunggu 2-3 minit, masuklah asar. Lepas tu kita semayang asar dalam waktu asar. Dia bukan jamak kan, tapi macam dekat-dekat. Bagi orang sakit ni, contoh orang yang kena salin pampers kan, orang terhad waris yang kena salingkan pampers, lepas tu kena wudukkan dia. Jadi boleh lambatkan semayang yang pertama dan awalkan semayang yang kedua. Sekira-kiranya gap tu tak batal lagi wuduk dia kan, tak buang air lagi dan sebagainya. Yang ketiga, kalau tak boleh juga, tak mampu juga, macam tadilah operation ke, sakit yang dah tak boleh eject waktu nak bersalin, mana kita tahu kan, dah sakit dan sebagainya, itu baru boleh jamak kan. So jamak sama ada takdim atau takhir lah. Jamak sahaja, tidak boleh qasar. Ustazah ada cakap solat qada boleh dijamakkan. Bukan jamak, qasar. Solat qada waktu musafir boleh qasar. Boleh qasar, dia tak ada jamak. Sebab solat kita sembahyang qada tak semestinya zuhur dalam waktu zuhur, qada asar waktu asar kan. Maknanya boleh je sembahyang zuhur, qada subuh, sembahyang maghrib, qada isyak, boleh je. So tak perlu jamak pun. Cuma niat qasar. Kita tengah musafir ni, kita pun dulu ada tinggal solat masa musafir. Jadi sekarang ni kita niat je lah, saja aku qada solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Sembahyang 2 je lah, terangkatlah satu yang zuhur. Sembahyang isyak ke asar ke, niat 2, niat qasar, bukan niat jamak, niat qasar, niat pendek. Kalau kita kerja jauh hari-hari, boleh tak jamak qasar? Kalau cukup syarat kan, maknanya lebih 2 marhalah dan dengan syarat memang kita tak duduk pun kat tempat kerja tu kan. Memang kita dalam perjalanan kan. Ada orang duduk sini kerja KL. Berbulan-bulan lah, bertahun-tahun. hari-hari Kalau cukup syarat, kalau cukup syarat. Allah alam. Kalau nak solat jamak takdim tapi dah dengar azan asar, tak sempat solat zuhur, dikira qada zuhur tu, jadi boleh qasar. Sebab itulah kalau kita nak solat jamak takdim tapi dah azan asar kan, tak sempat solat asar, sepatutnya tadi dah, sebelum azan tadi dah kita dah niat jamak takhir. Janganlah tunggu hujung-hujung sangat kan. Niat ni lintasan hati je. Sembahyang takhir lah kan, jamak takhir lah kan. Kalau tak niat jamak takhir, dikira qada lah, dikira tak solat lah. Jadi boleh kena qada, boleh lah qasar. Kalau isteri merajuk lari daripada rumah, tak boleh lah qasar jamak. Dah lah. Masa baik tu abang nanti kalau saya mengajuk nanti. Kelas yang ni setiap Jumaat 3 petang. Tapi saya dah nak cuti. Sekejap dah dulu. Boleh. Niat yang senang. Kena ada 3 komponen tadi. Usalli, fardu, solat apa. Sahaja aku solat, fardu, zuhur ke asar ke maghrib ke isyak. Itu niat. Adik jatuh nanti. Duduk. Sikit lagi. Dah nak habis. Sikit lagi. Sekejap Betul Ustazah. Tapi syarat musafir perempuan tak boleh musafir kalau tak ada mahram dan tak boleh solat musafir. Okey. Musafir yang tak ada mahram ni ada perbahasan dia sudut mazhab Syafi'i. Kan sama ada pendapat memanglah tak boleh musafir kalau tak ada mahram. Tapi kalau aman dalam perjalanan ataupun ada teman kalau musafir sesama kawan-kawan kan, kalau disarankan 4 orang ke atas untuk nak mengamankan lah, nak dapatkan aman dalam perjalanan tu. Okey. Kalau kita dah sampai di rumah mak di kampung, solat jamak asar maghrib isyak, solat ikut mualah. Tak faham lah maksudnya. Kalau kita balik kampung rumah mak kita, boleh jamak qasar sebab kita bukan duduk dekat rumah mak kita, kita singgah sahaja. Dalam perjalanan tak sempat nak solat sebab jam, sampai rumah dah isyak, kena jamak atau qada. Syarat kita nak jamak ni, 1 musafir, 2 sakit, 3 sebab hujan lebat.
Kalau kita balik kerja, jam. Ada tak terlibat dengan tiga-tiga syarat? Tak ada. Kena qada. Kalau boleh cari juga masa kan untuk kita berhenti solat sekejap. Yang penting kita buat solat. Kalau tak ada masa, tak ada tempat nak berhenti. Contoh kat KL jam kan, tak ada tempat nak berhenti, bahu jalan pun tak ada. Solat tak semesti dekat Masjid Surau je kan, tak semesti dekat RNR je kan. Solat kat mana-mana tempat asalkan bersih dan kita ada akses boleh ambil wuduk kan, ada air mineral contoh kan. Boleh solat tepi-tepi jalan tentang kain semayang. Tapi kalau tak ada contoh atau bagi mudarat ke, tak boleh tinggalkan macam tu je solat. Kena solat juga, solat hormat waktu. Solat hormat waktu tapi tetap kena qada lah. Kalau majlis perkahwinan, boleh tak kita jamak qasar, zuhur dan asar, tetamu ramai? Boleh tak? Balik semula 3 sebab je boleh jamak. Musafir, sakit, hujan lebat dekat negara 4 musim. Ada tak sebab majlis perkahwinan, jamuan? Tak ada. Meninggalkan solat waktu majlis perkahwinan berdosa. Memang kena qada lah. Kalau tak buat kena qada tapi berdosa. Maka kena bertaubat. Jawab pula soalan. 2 marhalah berapa kilometer? Ada perbahasan ulama. Kan? Ada yang kata 91, 92, 89, 88, 87. So dah dekat-dekat dengan 89 tu dikira 2 marhalah. Sebab dia ukuran dulu kan. Dulu orang pakai 2 marhalah. Ustazah, waktu tahrim, waktu haram solat, sementara nak tunggu masuk maghrib, boleh ke qada solat? Boleh tak qada solat waktu haram solat? Qada solat tidak ada waktu haram. Boleh je qada bila-bila masa. Macam mana niat nak qada tadi? Sahaja aku qada. Niat qada waktu musafir ke maksudnya? Sahaja aku qada fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tambah qada je. 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Kalau tak ke mana-mana, kalau tak solat sebab uzur, artinya niat qada. Kalau tak ke mana-mana, lepas tu tak solat sebab uzur, niat qada. Kena niat qada lah. Comel Atifah Hafsah. Asyik. Dia demam. Tapi tadi tak boleh lah. Kalau uzur pun dia macam ni. Kalau kita tak ke mana-mana, duduk kat rumah kan, uzur maksudnya apa? Sakit kan. Sakit pun tetap kena solat dalam waktunya kan. Maksudnya tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, baring, tak mampu baring, terlentang dan sebagainya, tetap kena solat. Tetap wajib solat. Tak boleh suka-suka nak qada. Solat qada boleh dipendekkan. Setahu saya solat qada tak kena buat macam rakaat jumlahnya. Waktu musafir lah. Solat yang kita tinggalkan waktu musafir boleh diqada waktu musafir juga dalam keadaan pendek, qasar. Kalau solat yang kita tinggal waktu tamam, kenalah qada waktu tamam. Dengan tamam. Solat hormat waktu macam mana dalam kereta, tengah bawa kereta tu, semayang je lah. Solat nama pun solat hormat waktu kan. Maknanya semayang semampunya lah. Kalau kita mampu ambil wuduk. Tapi tengah bawa kereta, macam mana ambil wuduk kan? Contoh. Pegang je lah steering, pandang je lah depan kan. Tapi maknanya berdiri, kalau kita membayangkan perbuatan solat tu kan. Tak, perbuatan solat tu kalau dia berdiri, kita tegak je lah kan. Kalau perbuatan solat tu rukuk, kita ke depan sikit tapi mata tengoklah depan kan, sebab tengah bawa kereta kan. Kalau sujud, depan lah lagi. Maknanya ada beza rukuk dengan sujud kan. Niat solat hormat waktu. Qada kena ikut waktu ke tidak? Tak boleh ikut waktu. Kalau balik kampung dan dah tahu berapa hari di sana, boleh ke buat solat jamak dan kasar? Berapa hari? Kalau tak lebih 3 hari selain sampai dan pulang, boleh buat. Kalau dah tahu, kalau lebih 3 hari selain sampai dan pulang, hari pertama tu dah tak boleh solat jamak dan qasar. Wallahu alam. Habis dah solat. Adik jangan lah. Okay, so nanti kita sambung turutan imam yang paling layak mengimamkan solat. Tak sempat nak masuk nanti ni. Bukan saja yang lebih faqih, yang lebih baik, ada yang lebih handsome pun ada. Ada 15 lah turutan imam. Tapi yang moleknya yang lebih faqih, lebih alim, lebih baik bacaan tadi untuk jadi imam. Okay, wallahu a'lam bissawab. Tak soalan kan? Okay, so kita istighfar 3 kali. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Duduk. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.